Last buat medical check up 20 tahun lepas. Ni nak buat balik. Kan. So sempena ulang tahun pergilah buat. Pergi buat, tak sangka kan, doktor cakap awak ni kena penyakit buah pinggang tahap akhir. Tahap akhir. Doktor cakap tahap akhir maksudnya doktor? Maksudnya dia beritahu lah kan, buah pinggang ni ada tahap 1 sampai tahap 5. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 kita boleh kontrol lagi. Kita boleh cari ubat, kita boleh makan apa-apa suplemen yang boleh baikkan balik benda tu. Bila dah masuk tahap 4 je, maksudnya tahap 3 nak masuk tahap 4 tu dah tak ada ubat dah. Dah tak ada ubat, maksudnya kita kena bertahan beberapa lama. Bertahan tu macam mana cara dia, dengan jaga makan sebelum sampai ke tahap 5, sampailah ke dialisis. So saya dapat tahu saya di tahap 4 nak masuk tahap 5. Beberapa bulan lagi untuk saya masuk tahap 5. So doktor cakap memang awak kena prepare untuk buat dialisis apa semualah. Lepas tu saya tanya punca dia apa. Punca dia satunya sebab nak kata keturunan tu tidak, tapi keturunan tu ada kencing manis. Keturunan saya ada kencing manis lah. So memang mungkin ada lah benda-benda macam tu semua doktor cakap. Sebab salah satu sebab utama kencing manis, darah tinggi, itu semua punca daripada yang boleh membuatkan buah pinggang tu rosak. Senang cerita, Along ada genetic line lah. Saya ada genetic line. Dan plus saya punya ada habit yang bila sakit je painkiller. Sebab dulu masa tengah job back to back dulu memang banyak dulu kan, waktu muda dulu tak boleh sakit. Kalau sakit hunsing, tak boleh buat kerja. Pump painkiller. Itu je ubat dia. Itu je ubat dia. Lepas tu segar. Ya, waktu tu apa yang sakit? Kepala, pening-pening macam tu lah kot. Gigi lah selalunya sakit. Gigi asalnya tak cabut je. Takut lah. Kau rosak dua-dua. Rosak dua-dua. Kong dua-dua. Tu doktor kata kong macam bateri lah. Maksudnya fasa 4 dua-dua. Fasa 4 dua-dua. So buah pinggang saya dua-dua belah tu berfungsi 17% saja. Kedua-dua belah? Kedua-dua belah 17%. So jatuh satu lebih kurang dalam 8 macam tu lah. 8% macam tu. So memang itu time tu tau. Time dapat detect tu. So saya rasa selang 2 bulan kot lepas tu baru saya start dialisis. Dialisis ada proses untuk cuci darah. Cuci buah pinggang tu lah. Cuci darah. Saya ambil pendekatan untuk cuci darah lah. Dia ada cuci darah, ada cuci air. Cuci air kita kena buat 4 kali sehari. Kalau cuci buah pinggang